Nama saya Muhammad Zubaidi bin Daud. Saya merupakan pengurus bagi unit pengurusan aset Jabatan Perancangan dan Kejuruteraan Indah Water Consortium. Tugas saya di ADWK adalah menguruskan inisiatif pengurusan aset serta pembangunan teknologi geospatial, termasuklah pemetaan menggunakan pakai teknologi drone. Saya Muhammad Faiz bin Azizan selaku GIS Technician dan juga juruterbang kanan di Indah Water Consortium Sdn Bhd. Dan saya sebagai juruterbang hanya perlu memastikan bahawa status dan progres kerja tersebut berjalan dengan lancar. Bagi kerja-kerja pemantauan, kita mengendalikan drone tersebut secara manual. Tetapi dengan adanya fungsi-fungsi keselamatan yang ada pada Mavic 3 Enterprise, saya dapat melakukan kerja-kerja ini dengan lebih lancar di titik-titik yang berisiko dan memastikan operasi kami berjalan dengan lancar. Bagi pengumpulan data-data GIS, kami menggunakan pakai MLIC RS3 untuk mendapatkan koordinat ataupun kedudukan yang tepat dan jitu. Data-data ini akan didaftarkan di dalam sistem maklumat geografi di ADWK bagi kerja-kerja perancangan aset pembentungan serta tujuan operasi dan penyelenggaraan aset di ADWK. Setelah itu kita akan menggunakan software Agisoft Metashape untuk melakukan kerja-kerja processing dan pengeluaran output seperti ortofoto 2D dan ortofoto 3D. Kita juga melakukan analisa cerun dengan melakukan teknik change detection agar dapat melakukan analisa antara perbezaan sebelum dan selepas sesuatu kejadian itu. Setelah teknologi drone diperkenalkan di AWK, saya mendapati bahawa masalah-masalah dan kekangan ini dapat diatasi dengan menggunakan drone dengan cara melakukan pemantauan dan pemetaan. Ianya dapat membantu operasi kami agar dapat dilakukan secara menyeluruh dan pada masa yang lebih singkat. Penggunaan teknologi drone serta GNSS adalah seiring dengan pelan transformasi digital di ADWK, di mana pihak kami ingin memanfaatkan teknologi-teknologi sedia ada serta yang terkini seiring dengan perkembangan IR 4.0 di Malaysia.